Lagi adalah kita mimpi benda tu dia macam nak bagi tahu dia ada. Saya macam tidur kejap je. Tidur kejap tu dia dah mimpi. Dah mimpi tu benda tu dalam besar lah. Dia besar dekat belakang kat garaj tu. Dia setinggi pokok. Mungkin tinggi 2 tingkat lah, jin yang agak besar lah dia tunjuk rupa dia. Tapi sebenarnya saya tidur tak lama pun. Kalau kata mainan tidur, sebab kalau ikut psikologi, mainan tidur ni dia akan datang selepas 3 jam kita tidur. Kita dalam fasa rapid eye movement, REM sleep. REM sleep tu baru lepas otak kita rehat, barulah kita akan mula bermimpi sebab otak tu dah makin aktif kan. Tapi kalau kita baru tidur, dia NREM, NREM sleep, maksudnya kita masih shut down otak kita, kita tak patut mimpi. Tapi kalau kita mimpi dalam waktu yang terdekat, sebelum tu bukan mainan lah, mungkin ada gangguan dan sebagainya lah. Dia saja nak tunjuk rupa kat situ kan.